anda, ada haiwan yang boleh melihat haba walaupun dalam gelap sepenuhnya? Seolah-olah ada penglihatan kedua. Haiwan ini ialah ular kapak. Ular ini mempunyai organ khas di antara mata dan hidungnya. Dipanggil pit organ. Fungsinya mengesan haba dari badan mangsa. Walaupun dalam keadaan gelap, dia masih boleh nampak kehadiran haiwan lain melalui suhu badan, seperti kamera inframerah. Yang menarik, dia tidak melihat bentuk dengan jelas seperti manusia. Tetapi dia melihat perbezaan suhu. Mana panas, itulah sasaran. Ini membolehkan dia memburu dengan sangat tepat pada waktu malam, tanpa bergantung kepada cahaya langsung. Senyap dan efektif. Bayangkan berada dalam gelap, tetapi masih dapat melihat semua benda hidup di sekeliling. Memang menakutkan.